Dah kenapa kau nak pergi tempat yang kotor ni? Untuk episod kali ni, kita akan pergi ke Bay of Kotor di Montenegro. Bay of Kotor ini bersambung dengan Laut Adriatik di mana banyak bot-bot peribadi berlabuh. Kawasan ini merupakan bekas jajahan Empire Byzantine, Perancis, Austria dan Itali. Seni bina di sini pula bercampur ala-ala Itali dan Perancis. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT. Alhamdulillah, kita sekarang sampai satu lagi tempat yang menarik dekat Montenegro. Nama dia Bay of Kotor. Tapi dia tak kotor lah, dia bersih, clean. So, apa ada dekat sini? Tempat ni adalah Southern Fjord ataupun teluk yang paling selatan di benua Eropah. Yang mana fjord ni dia sebenarnya dia macam teluk tau, tapi dia dalam, dia di water. Sebab tu kalau kita tengok fjord macam di Norway, dia banyak ikan salmon yang bagus-bagus. So, di sini kalau kita tengok fjord juga kapal-kapal besar kita tengok sebelah sana itu ada tempat kapal boleh berlabuh. So kapal-kapal besar, cruiser-cruiser boleh berlabuh dekat sini sebab fjord ni dia laut dalam tapi dia dekat dengan teluk. Dan juga di kawasan Kotor ni macam saya sebut tadi, dia adalah fjord yang paling selatan dekat benua Eropah. Kawasan ni juga adalah kawasan mata air daripada bukit. Tengok airnya, air bersih, jernih dan dia mengalir terus ke sebelah laut sebelah sana. Jom kita tengok sikit sebelah depan. So di side adalah kawasan kota lama, Old City Kotor. Kita akan masuk dalam, kita tengok dia punya kawasan tembok tu masih lagi preserve. So kita tengok sebelah sini fjord ni. Kita tengok sebelah belakang adalah kawasan teluk dan sebelah atas ni adalah kota yang dibina tu. Dan kawasan ini tidak pernah ditahluki oleh Osmaniyah. Sebab tu kalau kita tengok dia punya seni manner, dia punya kedai lebih kepada mirip Italian look ataupun Europe look. Dan juga sebelah sana adalah Itali di selat sana. So dia memang nampak lain sikit dari bandar Montenegro yang ada populasi yang pernah diduduki oleh Osmaniyah. So ni dia punya entrance. So kita nak masuk sana. Okey, kita dah masuk old town dia. Lebih luas, banyak kedai, orang ramai. Terutama musim panas lah. Musim panas dia ramai. So jarang orang Malaysia datang sini musim panas. Kita akan datang musim sojuk-sojuk je. So sikit saya bawa pusing keliling. Kita tengok. Kan nampak lain sikit, European look. Ya. Yeah. Dekat clock tower ada satu pillar of shame dia panggil, yang mana kalau zaman tu korang buat nakal, buat jahat, tu kena tambat kat situ lah untuk orang tengok. Macam mana Mudira? Okey, banyak kedai. Banyak kedai. Banyak souvenir, banyak tempat nak meluntar. Very nice. Okay, macam kita sebut awal tadi, binaannya nampak betul-betul European look, Italian look dekat sini. Apa yang Mudira setakat ni? Cantik sangat kat sini, lain sikit lah walaupun bukan Islamic punya binaan apa semua culture kat sini, tapi cantik lah dia punya pemandangan, dia punya spring, sangat menakjubkan lah. Okay, nampak tak ada kucing atas tu? Binaan kucing tu, patung kucing kecil. So nampak macam depan-depan kedai ada letak air minuman. City of Kotor juga dikenali sebagai City of Cats. Cats is very popular here. City of Cats is City of Kotor. Okay, kita tengok kucing-kucing tu. Gemuk-gemuk kucing.
Okay, cuma macam ni lah, kita orang ni jelajah. Musim panas ni bukan musim orang Malaysia pergi. So dia akan penuh dengan orang-orang Europe juga dekat sini. Kita akan pergi bila musim sejuk ataupun musim luruh tu, waktu yang sesuai untuk jalan-jalan dekat sini. Sejuk. Comel lah. Beli souvenir untuk anak-anak. Kita tak tahu lah berapa euro. Ni baru namanya window shopping Memang tengok kat window je. Namanya window shopping. I tak cakap. You yang cakap. Kenal lah tu. Euro. Euro. One fruit, one caramel. You can mix 2 scoop, is it? Yes, in just this fruit. Okay, kita test ais krim ni. Gelato Italian style ni. Kat sebelah ni kita beli. Bismillah. Nice. Okay, yang ni kurang cakap Malaysia. Tapi yang ni blueberry pula. Bismillah. Ni lain. Dengan buah-buah dia tumbuh dalam tu. Nampak? Combine dua pula. Bismillah. Ini souvenir dekat Montenegro. Ambil sama je. Kucing ke? Okay, so bye-bye Koto, going back. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT. Okay, kita dari sini tadi. Korang kena datang ke Balkan. Jom ke Balkan.